pernah makan bento di restoran Jepun? Siapa yang dekat sini pernah bawa bento pergi restoran? Tapi kat Jepun tak boleh. Bukan tak boleh lah. Dia setengah kafe ataupun restoran. Dia bagi tahu dekat luar mochi komi okey. Means boleh bawa makanan dekat premis dia orang. Tapi ada restoran tak bagi kita bawa bento sendiri masuk dia punya premis restoran. Tapi dia tak bagi. Salah satunya sebab tak hormat lah. Tak hormat premis niagaan tu lah. Contoh tak faham. Yelah, orang kena ada menu, dah readykan menu. Lepas tu kau bawa makanan lain. Makanan luar masuk dalam. Macam tak hormat lah premis tu. Dia dah readykan makan untuk kau. Macam tu. Second adalah keselamatan makanan tu sendirilah. Boleh jadi kalau dia kena keracunan makanan dan dia salahkan restoran tu. Walaupun dia bawa bento tu sendiri daripada rumah dia, tapi dia pergi makan kat restoran tu, nak salahkan restoran tu juga. Salah dia lah kan? Salah dia lah. Dia dah visualize dah. Dia boleh jadi dia elakkan benda tu berlaku. So dia tak boleh lah. Yang last kali, dia boleh duduk tanpa beli apa-apa. Itu dianggap tak beradab. Oh, maksudnya dah lah bawa bento sendiri. Lepas tu makan pula kat restoran tu. Lepas tu tak order apa-apa kat menu tu. Tak ada. Biadab. Jangan biadab. Dia memenuhi seat orang betul-betul yang nak makan kat situ. Yes. Kau jangan buat macam tu lah. Jangan buat macam tu. Okay? So kalau kat Malaysia ni pernah je buat kan. Korang pernah tak nampak orang yang bawa bekal ke restoran, adakah orang anggap benda tu normal ataupun biadab? Cuba komen kat bawah.